Cak hari ni 1 sendok nasi, 4 ekor ikan sardin goreng, paku rawat, ulam raja, petai and sambal tempoyak. Ikan goreng and sambal tempoyak. Perfect. Tengok betapa besarnya petai dia, guys. Lagi besar daripada mata I. Hampir tutup mulut. Kurawan dengan sambal tempoyak. I buat sambal tempoyak ni extra pedas. Pedas nak mampus. Petai extra besar-besar. Lagi besar lagi sedap. Sedap. Kalau makan petai banyak ni memang seminggu tak keluar rumah. Petai is my natural detox. Kalau I makan banyak ni, 4 kali masuk toilet. Habis.